Lihat betapa susah lori Alam Flora nak keluar. Nak kena reverse balik. Lori kena reverse. Kan banyak masalah. Letak di luar petak. Inilah masalah apabila kita mengambil mudah benda-benda yang tak sepatutnya. Dan ini menyebabkan lori kita ni, lori Alam Flora, menghadapi kesukaran nak keluar. Tengok, dan ni kereta parking bukan di dalam petak walaupun hari cuti, walaupun tidak ada penguatkuasa saman. Dia elok jangan letaklah di kawasan ini sebab dia mengganggu lalu lintas. Ini keadaan dia lah. Jadi mereka terpaksa mengambil langkah hati-hati sebab takut tergeser dengan kereta. Jadi terpaksa. Okey, harap-harap lepaslah, InsyaAllah.